Isu RCI tabung haji cukup ke tidak dari segi itu, kita konsisten seperti mana yang dibangkitkan oleh semua ahli parlimen. Kita melihat perkara ni keseriusan pihak kerajaan untuk memberi penerangan itu pada rakyat. Kehilangan dah berlaku. Bila kehilangan dah berlaku, mesti satu siasatan yang komprehensif diambil. Ada satu kertas putih contohnya, tapi tidak dibentangkan dan taklimat di parlimen baru ni hanya sebagai taklimat, bukannya suatu move forward untuk menyelesaikan isu RCI ni. Kalau kita sendiri yang pencarum, kita nak tanya berapa orang terlibat, berapa jumlah kita tahu, dan berapa akaun penerima tabung haji ni yang terlibat dengan sejumlah itu, dan bagaimana movement rakyat kerajaan untuk ganti balik tu duit pencarum. Maknanya ada satu will daripada kerajaan. Contoh saya pun contohnya satu jaminan daripada kerajaan bahawa duit yang hilang tu akan dikembalikan. Itu satu melegakan kepada pencarum-pencarum tabung haji kita. Jadi benda ni tak berlaku dan hanya cerita sepitah lalu begitu saja. Dan buat pula waktu seperti mana dikomen oleh ramai. Perdana Menteri tak ada. Jadi bila tak ada Perdana Menteri, tak ada way forward. Jadi seperti mana sidang akhbar. Jadi saya juga turut mempunyai inspirasi yang sama lah. Dengan tidak rasa tidak berpuas hati dengan sesi pembentangan RCI itu. Dan kalau boleh dibuat satu medium lain supaya menampakkan kesungguhan kerajaan persekutuan menangani isu penyelewengan ini. Kalau tidak ada satu tindakan tegas contohnya, mungkin lepas pada ni ada institusi yang lain pula yang akan berlaku. Bila tidak ada satu penegasan dan individu terbabit itu tidak didakwa dan seumpama dengannya. Kita bukan kira siapa duduk blok mana, puak mana. Tapi bila melakukan kesalahan tu terpaksalah, pasrahlah. Jadi ini ketelusan, keikhlasan yang kita nak daripada pucuk pimpinan kerajaan bagi menangani bukan isu tabung haji saja, apa-apa isu biar nampak kesungguhan itu sendiri. Kalau komen pasal PMF tak boleh hardi apa semua, banyak dah sekarang ni kan. Kenapa pilih tarikh tersebut? Kalau tarikh tersebut pun dah tahu tarikh tu dah tarikh pembedahan dia, kenapa tak cari tarikh yang lain? Kan? Jadi benda-benda yang boleh itu tu macam juga ucapan penggolongan saya tadi, kita yang wujudkan prioriti tu. Jadi kita bila priority tu less, kita akan katalah bedah lah apa semua. Tapi kalau kita rasa RCI tu penting, bedah tu boleh buat esok ataupun buat kemarin. Kan, tidak hari yang kita cadangkan kepada orang. Itulah nampak keseriusan tu. Wallahu a'lam.